Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Perlawanan antara Malaysia dan Vietnam dalam aksi kelayakan Piala Asia 2027 mungkin sudah tidak lagi menentukan nasib Harimau Malaya ke pusingan akhir. Namun ia tetap membawa makna besar dari sudut maruah pasukan dan pembangunan jangka panjang bola sepak negara. Walaupun Malaysia sudah kehilangan peluang selepas dipotong 6 mata akibat isu pemain tidak layak, skuad negara tetap mempunyai motivasi tinggi untuk menamatkan kempen dengan keputusan positif. Menurut laporan berita harian, pemain tengah Harimau Malaya, Noor Alain, menegaskan bahawa tiada yang mustahil dalam bola sepak walaupun Malaysia dilihat berdepan cabaran sukar apabila bertandang ke Stadium Tien Truong, Vietnam. Kenyataan ini menunjukkan mentaliti positif dalam kem pasukan negara walaupun berdepan tekanan. Persiapan rapi yang dilakukan termasuk kem latihan di Bangkok juga membuktikan bahawa pasukan negara tidak mengambil mudah perlawanan ini. Walaupun ia sekadar pelengkap jadual kumpulan, pendekatan profesional tetap diambil kerana setiap perlawanan antarabangsa memberi impak kepada ranking FIFA, keyakinan pemain serta reputasi pasukan. Dari sudut psikologi, perlawanan ini sebenarnya sangat penting. Jika Malaysia mampu mencatat keputusan baik menentang Vietnam di tempat lawan, ia boleh menjadi suntikan moral yang besar kepada skuad Harimau Malaya selepas episod mengecewakan akibat isu pentadbiran sebelum ini. Namun realitinya, Vietnam bukan lawan yang mudah. Mereka sudah membuktikan kekuatan apabila berjaya mengesahkan tempat ke Piala Asia sebagai juara kumpulan. Bermain di laman sendiri juga memberi kelebihan besar kepada mereka dari segi sokongan penyokong dan keselesaan taktikal. Dalam masa sama, kenyataan Noor Alain bahawa setiap perlawanan bersama skuad kebangsaan adalah satu penghormatan menunjukkan semangat profesional yang perlu ada dalam setiap pemain negara. Mentaliti seperti ini penting jika Malaysia mahu kembali menjadi pasukan yang konsisten di peringkat Asia Tenggara dan Asia. Apa yang menarik, walaupun peluang sudah tertutup, pemain Malaysia masih menyatakan keinginan untuk menang. Ini menunjukkan budaya kompetitif masih wujud dalam pasukan, sesuatu yang sangat penting dalam membina skuad yang kuat untuk masa depan. Dari perspektif pembangunan pasukan pula, perlawanan seperti ini boleh dijadikan platform untuk menguji kombinasi pemain serta taktikal baharu. Jurulatih boleh menggunakan peluang ini untuk menilai siapa pemain yang benar-benar mampu menjadi tulang belakang pasukan bagi kempen akan datang. Selain itu, perlawanan ini juga penting untuk memulihkan kepercayaan peminat. Selepas isu pemotongan mata yang memberi kesan besar kepada kempen kelayakan, penyokong pastinya mahu melihat reaksi positif di atas padang sebagai tanda kebangkitan semula Harimau Malaya. Jika Malaysia berjaya mendapatkan keputusan positif, ia mungkin tidak mengubah kedudukan kumpulan, tetapi ia boleh mengubah naratif pasukan daripada kekecewaan kepada harapan baharu. Kadangkala kemenangan moral seperti ini lebih penting untuk momentum jangka panjang. Kesimpulannya, walaupun perlawanan ini bukan lagi penentu kelayakan, ia tetap menjadi ujian karakter sebenar Harimau Malaya. Adakah mereka akan sekadar melengkapkan jadual atau bangkit membuktikan bahawa Malaysia masih mampu bersaing dengan pasukan terbaik Asia Tenggara? Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.